Kena. Okey. Aduh. Oh. Ampun. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Seperti biasa, hari ni turun lagi. Turun dengan IB lagi. Kali ni aku bawa adik ipar aku. Dia daripada Seremban sana. Dia nak cuba tengok, nak try mancing dengan IB ni kan. Bawa ni bersama aku. Macam biasa, Rivit Trooper. Masih lagi pakai Rivit Trooper, saiz 330. Kalau korang berminat dengan IB ni, korang boleh tengok sendiri dekat kedai kayak Melaka. Ataupun korang boleh datang sendiri tengok kan, nak beli model apa, XE ke, Rivit Trooper ke, macam-macam model lagi lah. Ataupun kayak kan, kau nak beli aksesori box macam kat depan ni, ada macam-macam dekat kedai Melaka. Kau kontak nombor yang aku sediakan, ataupun korang boleh PM aku sendiri. Tapi jangan lupa untuk sebut nama Koi, sebut nama Koi Fishing untuk dapatkan diskaun. Kalau kau nak beli apa-apa dekat kedai kayak Melaka lah, sebut nama Koi jangan lupa tu, dapat diskaun dia ada juga kan. Jadi tak ada apa-apa lagi, semua dah siap. Enjin pun dah panas, dia dah mula keluar. Roy ada kat pulau, Roy dah turun dulu. Nampak kat laut tu hujan. Kalau harap dia tak datang ke sini lah. Kalau datang ke sini kita balik lah cepat. Dan jom, let's go. Okay, dah sampai dah. Okay, stand sikit. First drop of the day. Laju. Ni. Ada kertas tak kertas? Dia punya bulu tak berapa menyelah tengok. Hijau. Boleh. Okay guys, tadi naik geruk-geruk tak ada nak rakam, kecil sangat. Kan dah lepas balik tak ikut spek yang kita nak. Cuba lagi, ketuk lagi. Kena. Okey. Aduh. Oh. Ampun. Sekut ni. Sekut saiz. Uish. Alamak, sangkut. Tambak. Alhamdulillah. Tambak kasut. Dah lama tak dapat tambak saya macam ni. Alhamdulillah guys. Dia dengan campur dengan gejik, campur dengan udang. Alhamdulillah. Buat dah tarik ni. Tambak. Sangkut tak solid. Tambak. Dia cakap kali berapa dia bagi tu? 20. Boleh ke 12. Macam tak sempat ke 12 ni kalau macam ni. Tambak ada. Cuba lagi.
Tadi ikan kecil makan Ikan turut. Makan lagi. Kena potong dulu. Kena lagi. Sekut ni. Sekut. Potong tebu. Ampas tebu. Kalau orang minat makan, nak goreng-goreng boleh, tapi tak. Ya. Tak ikut spek. Bulan tambak. Oh, sedap ni. Hujan lebat geng. Harap hujan je lah, jangan ada guruh. Satu kamera lagi terpaksa disimpan. Kena lagi. Kalau hujan kena. Sekut ni. Oh, besar ni. Ampas tebu. Banyak ampas tebu ni. Ada. Oh, makan saya senyap ni. Kat mana ni? Air 14 meter. Kapur ni. Polo je naik. Ya, kata kapur. Alhamdulillah guys, manis. Mak suka ni. Alhamdulillah. Jik kokang guys. Udang dah habis. Dia makan jik kokang ni dengan sesuk habis angler. Kerapu. Alhamdulillah. Cabut je. Alhamdulillah. Bangan Jess. Bangan jap. Bangan. Gede. Banyak ampas tebu ni. Dia memang berkumpulan kat sini. Yang penting ada ikan makan lah. Dia ada ikan makan, tanda baik. Ikan lain pun akan makan juga. Jadi dekat 13 meter kapur makan ni. Dia lalu di tengah tu. Tadi tak tahu ke. Oh, lemak lucut. Oh, sayangnya. Jenah tu. Kasar. Aduh. Kena nanti. Sangkut. Ada karang. Oi, sayang. Aduh. Dari sini dia makan tadi. Makan betul. On. Tahu cakap.
dik. Dia ambil tak ada umpan pakai jig tu bang. Jig eh. Oh kapu punya. Kapu slipper. Okay, kita orang nak naik dah. Tak boleh nak teruskan sebab nanti surut. Lambat kena naik nanti. Jadi kita orang naik dulu. Hasil 2 ekor tadi. Kecil banyak tadi. Jom lah. Let's go. Baiklah. Sebaik sempat. Tidak tadi kalau surut lagi biar lumpuh. Jadi hasilnya tak banyak, 2 ekor je. Kan tadi banyak kecil-kecil lah. Kapu dengan tambak 2 ekor. Itu je lah hasil hari ni. Boleh lah kan. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.